Maulid. Maulid. Baju Melayu sendiri. Macam Selamat Hari Raya tu kan. Artis tu, of course melodi yang Maulid. Maulid. Okey. Dulu kan Datuk pernah buat Maulid kan. Tapi tu klasiknya Maulid dia panjang lah. Modern Maulid dia pendek sikit. Hari ni kita nak potong rambut Datuk M. Nasir. So kita nak buat hairstyle baru untuk Datuk. Kita nak buat modern Maulid. Okay. baju Melayu sendiri. Tengoklah macam mana. Paling sikit dalam 15 lagu lah. Oh, 15 lagu. Sebabnya buat kat Z kan tu Open house gitu lah. Ada makan kali. Ada makan sekali. Seni kata. Dia meletak ada dua perkara. Satu, artis tu. Lagi satu dia punya seni kata. Dan of course melodi yang catchy lah. Tapi melodi catchy tu memang melodi yang tak boleh tahan lama. Melodi catchy tapi catchy yang tak tahan lama. Dia ada type dia juga. Dia ada standard dia. Melodi tu yang buat dia tak tahan lama. Kan semua lagu-lagu yang popular sekini semua, dia punya seni kata dia yang catchy kan. Seni kata dia tu, betul? Seni kata dia macam itu kan. Very, apa dia? Semasa. Semasa. Dia catchy pada zaman tu. Jadi, bila dia dah tak semasa, dia jadi lapuk. Jadi seni kata yang macam zaman dulu, dia evergreen. Macam lagu yang paling popular pada zaman dulu, seperti macam Selamat Hari Raya tu kan. Dia punya seni kata tu evergreen lah. Tapi kita tak boleh ikut macam itu je. Nak ada perkembangan. Memang lagu semasa ni memang gitulah sifat dia. Dia memang popular untuk semasa. Memang tujuan dia untuk semasa tu. Okay, tu. Yeah. Okay, Pak. Right. Okay. Right.